Ada ejen ni dia tanya saya, macam mana saya nak jual nombor VIP dekat customer? Mungkin ada customer tu dia nak nombor-nombor yang cantik-cantik lah. Contoh macam 8888, 5555, 3388. Itu adalah kategori nombor premium ataupun VIP. Jadi macam mana customer nak beli nombor tu daripada kita? Sangat mudah. First anda buka aplikasi MyWow, kemudian anda klik dekat bahagian wallet tu, anda klik dekat premium VIP number. Kemudian anda kliklah agree and continue. So anda boleh pilih sama ada anda nak nombor VIP ataupun premium. Apa beza dia? Kalau premium number, nombor dia AABB. Contoh 3355 8800. Tapi VIP number ni nombor dia AAAA. Contoh 1111 8888 0000. Itu VIP number. So anda boleh pilih yang mana satu customer anda nak lah. Contoh saya pilih VIP number. So saya tekanlah. First dia akan tunjuk senarai nombor hadapan dia. Jadi anda boleh pilih mana anda nak. Yang seterusnya anda boleh pilih lah apa digit yang anda nak. Dia ada senarai pilihan kat sini. Anda boleh pilih ikut suka anda, mana yang customer anda berkenan. Kemudian dekat situ anda boleh select anda punya ID. Automatik akan keluar nama dengan alamat anda. Anda boleh terus je adjust letak alamat customer pun boleh dekat situ. Sebab HQ dia akan terus post ke alamat yang anda letak ni. Jadi make sure nama, alamat dengan postcode ni masukkan yang betul lah, supaya SIM card tu sampai ke penerima tersebut. Kenapa harga VIP number sampai 808? Okey, sebenarnya harga SIM card tu hanya RM128 saja. Itu pun dia bagi kita SIM card BIS. Yang seterusnya, dia akan top upkan kita RM60 setiap bulan selama setahun. Jadi total monthly reload dia tu adalah sebanyak RM720 dan delivery charge adalah sebanyak RM20. Itu yang menjadikan total RM808. Jadi bila customer tu aktifkan saja nombor VIP ni, maka dia dah tak payah risau dah pasal top up. Sebab top up setahun dah include dalam bayaran 808 yang dia buat ni. Faham? Jadi kita boleh tinggal klik place order saja dan dekat situ kita boleh klik proceed dan automatik dia akan tolak duit dalam wallet kita. So minta customer tu bayar siap-siap RM808 kepada kita dan kita isi duit dalam wallet tu siap-siap. Kemudian nanti bila kita klik proceed ni, dia akan direct top up duit dalam wallet kita. Itu saja. Settle.